Okey, jadi anda dapat lihat di hadapan anda insyaAllah. Jadi terima kasih buat rakan-rakan yang mana yang baru hadir dalam kita punya sesi kita, iaitu di dalam sesi preview, okey, rahsia bagaimana sebagai seorang affiliate untuk kita menjana pendapatan pasif unlimited dengan menggunakan platform digital online hanya daripada rumah sahaja. Jadi pada malam ini insyaAllah ada sedikit sebanyak rezeki yang kita nak kongsikan dan juga peluang-peluang untuk anda semua pada malam ini. Okey, baik. Jadi sebelum tu, salam perkenalan daripada saya. Saya nama diberi Nur Idayu binti Azami. Okey, brand saya Coach Ayu ataupun nama mesra Cik Ayu yang mana saya berasal daripada Johor Bahru. Okey, merupakan seorang bekas jururawat, merupakan full-time housewife, merupakan seorang sebelum masa. Okey, merupakan Airbus Group Manager, trainer dan juga saya diberi tanggungjawab sebagai CEO. Jadi ini adalah sedikit latar belakang yang mana saya boleh kongsikan dengan anda semua pada malam ini insyaAllah. Okey, ada rezeki. So kita boleh jadi sahabat di sini insyaAllah. Jadi pada malam ini yang mana saya nak kongsikan sebelum itu kita punya objektif kita yang pertama adalah kita nak melatih dan juga membimbing ahli-ahlinya dengan ilmu, skill dan juga pengalaman. Ya, dalam bidang keusahawanan, e-commerce dan juga online digital secara profesional. Baik, dan juga yang kedua kat sini kita nak mencipta peluang keusahawanan di mana syarikat dan juga komuniti seiring berjaya. So kita nak buka peluang kepada orang di luar sana untuk siapa yang berminat untuk menjadi usahawan. So di sini syarikat dan juga kita semua komuniti akan berjaya bersama-sama. Okey, iaitu yang mana kita ada tubuhkan satu program yang kita panggil affiliate marketing, iaitu perniagaan alaf baru. Okey, ini yang kita akan kongsikan dengan anda pada malam ini. Baik, jadi sebelum tu ini adalah kita punya carta organisasi yang ada di Airbus, Airbus Smart dan juga di Airbus Care yang mana barisan HQ diketuai oleh kita punya tuan pengetua kita, Tuan Faizal bin Ismail, merupakan pengetua dalam kita punya akademi, okey, dan juga merupakan founder kepada bisnes digital dan juga saya di sebelah dan kita ada barisan HQ yang telah kita lantik. Dan juga untuk pengetahuan anda, kita ada barisan iaitu di bawah pengurus agensi Airbus Smart Malaysia. Jadi sekiranya insyaAllah jika ada rezeki untuk anda bersama dengan kami, okey, mereka akan membantu anda dari segi orang kata untuk bermula cara menggunakan platform digital. Okey, insyaAllah mereka akan membantu anda. Baik, dan juga untuk pengetahuan anda, kita berdaftar dengan SSM. Jadi tak perlu risaulah. So untuk pengetahuan anda, kita punya company Airbus Network kita berdaftar dengan SSM dan juga untuk pengetahuan anda kita ada menubuhkan Airbus Academy. Okay, so Academy kita dah masuk 5 tahun dan juga untuk kita punya real business, Alhamdulillah kita dah masuk tahun ketiga. Baik, so ini adalah kita punya carta yang ada dalam kita punya company kita. So anda boleh lihat di sini. Untuk pengetahuan anda, Airbus Network sekarang ni kita berada di bawah satu koperasi dan juga anda boleh lihat di sini 1, 2, 3, 4 yang mana Airbus Network kita ada Airbus Franchise Network. Di sini kita ada sistem. Okey, yang ni kita akan kongsikan kepada anda. Kemudian kita ada untuk Airbus Care, kita ada untuk Airbus Shop. Okey, selepas ini insyaAllah kita akan tubuhkan satu kedai fizikal. Kemudian kita ada produk fizikal dan kita ada akademi lah. So yang mana semua ini kita nak rangkumkan siapa yang bersama dengan kita. So you all boleh menjadi kita punya student ataupun reseller. Okey, community di Airbus Smart. So ini kita punya rangka lah yang ada dalam kita punya company. Baik, jadi untuk pengetahuan anda pada hari ini adalah reality hari ini. So kita terus menjurus macam mana cara kita nak buat income. Sebab hari ini Cik Yu tak nak bercerita berkaitan tentang akademi. Tetapi hari ini Cik Yu nak bercerita berkaitan bagaimana kita nak menjana pendapatan. Bagaimana kita nak menambah pendapatan. Daripada rumah dengan cara yang smart menggunakan smartphone. Jadi untuk pengetahuan anda, sebelum tu untuk pengetahuan anda, ramai sekarang ni yang berpusu-pusu ingin berniaga. Sebab apa? Dengan cara berniaga saja untuk kita boleh tambah pendapatan. Jadi, yang berlaku kepada kita hari ini adalah yang mana? Yang pertama, kita tak ada ilmu. Ini selalu jadi punca. Okey, kemudian kita tak ada mentor, tak ada guru yang kita nak follow, tak ada leader yang boleh guide kita. Kemudian kita tak tahu nak bisnes apa, tak tahu bagaimana nak bermula, tak ada modal besar ni, tak tahu produk apa dan juga tak ada sistem. Betul tak? Hari ini kita buat bisnes adalah disebabkan ikut-ikutan. Kita tengok kawan tu buat bisnes, macam best kita pun buat. So, kawan tu dia buat bisnes ada ilmu. Kita ni tak ada. Kita ni lompat-lompat. So, sebenarnya kita dah penat sebenarnya kita buat bisnes lompat-lompat. Jadi pada hari ini insyaAllah anda berada dalam satu platform yang mana anda akan dapat ilmu dan juga dalam masa yang sama anda akan dapat kerjaya. Okay, jadi welcome to modern world. So yang mana ini adalah reality hari ini. Kita kena terima sebab apa sekarang ni ramai orang yang mencari peluang, tercari-cari peluang. Suri rumah pun sekarang ni nak menjadi pendapatan. Student yang fresh, semua sekarang ni nak cari pendapatan. Sebab sekarang memang tak boleh dah hidup kita sangat-sangat keras. Okay?
So orang yang dah bekerja pun sekarang ni dah pandai nak cari side income. Sebab satu kerja hakiki memang tak cukup. Memang tak cukup untuk menampung untuk bulanan. Sebab kos kita terlalu tinggi, kos sara hidup kita tinggi, barang-barang keperluan pun sekarang semua dah mahal. Jadi sekarang ni peniaga offline pun sekarang ni nak tambah kepada channel online. Sebab kalau kita buat secara offline pun sebenarnya orang tak ada dekat luar. Orang ada dekat mana? Orang ada di online. Jadi kita kena orang kata ikut peredaran zaman sekarang ni, memang sekarang ni dunia IT. Kalau kita tak ambil tahu tentang IT, diri kita akan mundur. Okay? Jadi mereka yang serius nak bisnes tapi tak tahu nak jual apa. Aku nak bisnes lah tapi aku tak tahu nak jual apa. Jadi insyaAllah peluang-peluang ini ada di sini dan kita akan kongsikan dengan anda sebentar lagi. Okay? Baik, jadi saya nak kongsikan kepada anda, okay, iaitu pengenalan sistem yang ada di Airboss Network. So hari ni kita nak mengajak anda semua untuk menjana pendapatan. Tapi sebelum tu kita kena tahu Airboss Network ni dia ada apa. Untuk pengetahuan anda, dalam kita punya company, Airboss Network, kita ada menyediakan satu sistem. Kita develop, kita buat, kita banner satu sistem yang kita panggil sistem Airboss Smart Franchise Network. Okay? So, sistem Airboss Smart merupakan satu sistem peruncitan yang mana kita menjadikan pasar raya atau kedai runcit di luar sana sebagai kita punya rakan strategik untuk mengurus belanja hangus dan mendapatkan barang secara percuma melalui penebusan atau redeem point yang terkumpul. Bahasa mudah dia nak bagi faham, dekat sini kami menyediakan satu sistem. Sistem apa Cak Yu? Sistem kedai runcit secara online yang mana kita boleh akses dalam kita punya smartphone. Dalam kita punya handphone sekarang ni ada satu sistem kedai runcit. Kita boleh tengok dalam tu ada kedai runcit dalam kita punya handphone. Best ke best. Dan konsep yang kita nak bawa ni adalah membership program. Macam mana kita nak menjana pendapatan dengan sistem Airboss Smart ni adalah dengan cara membership. Memperkenalkan sahaja. Referral program, member gets member, affiliate. Hanya memperkenalkan sistem ni kepada kawan-kawan. Itu sahaja. Okey, jelas jadi ini adalah kita punya konsep kita, okey, dan juga sistem itu sendiri. Baik, untuk pengetahuan anda sekarang ni ramai dan juga banyak sekarang ni di luar yang mana mereka telah menjana pendapatan dan telah terbukti pun dengan hanya menggunakan sistem. Mereka buat bisnes dengan cara menggunakan sistem. Rasa benda ni macam kita tak percaya tapi benda ni lah yang berlaku. Kita lihat Foodpanda bagaimana mereka menjalankan bisnes. Foodpanda untuk pengetahuan anda dia menjadikan kedai makan orang lain sebagai bisnes mereka. Foodpanda dia tak ada restoran betul. Dia tak ada chef, tak ada tukang masak. Tapi macam mana nasi goreng boleh sampai depan rumah? Dia hanya bina satu sistem, satu apps. So kita order dalam apps. Okay, so kita nak order makan apa? Jadi link tu dia link kepada kedai-kedai makan dan ada orang yang tolong hantar. Nampak smart tak guys? Benda dah ada dekat luar. So kita tengok contoh lain Grab. Grab yang mana kita menjadikan kereta orang lain sebagai bisnes mereka. Grab dia tak ada kereta betul? Kalau ada pun tak banyak. Yang mana dia hanya bina satu sistem. So kita ada kereta, kita boleh subscribe dia punya sistem dan kita boleh jadikan kereta kita tu sebagai bisnes. Aku guna kereta aku ni, aku hantar penumpang ke satu tempat, aku dapat upah. Nampak tak? Jadi perlu ke Grab beli kereta banyak-banyak? Tak perlu. Sebab kereta tu dah ada di luar. Dia buat sistem je. Okay, nampak ya? Baik, kemudian kita lihat Oyo. Oyo adalah hotel. Tapi Oyo ada hotel tak? Dia tak ada hotel. Tapi dia menjadikan hotel orang lain sebagai bisnes mereka. Very smart. Kita nak duduk dekat hotel. So kita boleh masuk dalam sistem. Kemudian kita boleh pilih mana-mana hotel bajet dia yang kita nak. Dan ini pun memang telah terbukti pun sekarang ni. Jadi dengan cara kita menjalankan bisnes yang smart. Buat sistem sahaja. Baik. Jadi yang hadir pada malam ini, yang mana yang kali pertama mendengar perkataan Airboss Smart, tahniah kepada anda. Sebab untuk pengetahuan anda, kita dah masuk tahun ketiga. Kita dah 3 tahun. Kita bukan baru nak buat tau, tapi kita dah 3 tahun berjalan. Okay, so Airboss Smart yang mana kita juga adalah sebuah sistem. Okay, kita adalah sebuah sistem. Kita menjadikan partner strategi sektor peruncitan di luar sana. Okay, menjadikan pasar raya orang lain sebagai bisnes kita. Lotus, Mydin, Speedmart kan, kedai besar-besar tu kan, kedai-kedai runcit, pasar raya, ada kat luar kan. Jadi kami dekat sini hanya buat sistem saja. So dengan sistem kita boleh akses dalam kita punya smartphone. Kita nak order apa kat dalam tu, kita tekan-tekan je. Nampak tak? Okay, so kalau Cak Yu bagi tahu ini adalah sistem kedai runcit dan kita mesti akan terbayang barang-barang runcit betul?
Tetapi yang bestnya kat sini, you all tak perlu nak jual barang-barang pun dekat dalam tu. You ambil je, guna je pakai sistem ni. Okay, dalam-dalam tu, itu untuk anda, itu bonus. Nanti kita tunjuk sistem tu real depan anda. Baik. Jadi untuk pengetahuan anda, pada hari ini, okay, anda akan berpeluang untuk dapat dua benda ni. Okay, yang pertama iaitu anda akan dapat sistem kedai runcit secara online. Kita menggunakan konsep referral program. Okay, dan anda akan dapat berpeluang buka kedai runcit secara fizikal. Yang pertama, anda akan dapat sistem kedai runcit. Boleh akses dalam handphone. Nanti ada rezeki Cik Ayu tunjuk secara live. Okey, kemudian yang kedua ni, kalau ada kawan-kawan dekat luar sana ataupun anda sendiri yang berhajat, you all ada impian nak buka kedai runcit, insya-Allah ini adalah peluang untuk anda. Okey, kalau ada kawan-kawan dekat luar, ajaklah diorang hadir masuk Zoom. InsyaAllah ada rezeki buat mereka. Baik. Okey, jadi apakah manfaat bila mana anda bersama dengan kami menjadi kita punya affiliate bersama dengan kita punya company dan juga bersama dengan koperasi. Okey, so untuk pengetahuan anda dekat sini, yang pertama anda akan dapat kita punya sistem lah, sistem e-peruncitan EboSmart, dan bila mana anda memperkenalkan sistem, anda akan dapat commission. Kemudian yang kedua, anda akan dapat untuk sistem Link My Medic, yang mana kegunaan dia untuk anda lah, so anda boleh renew lesen dan anda boleh dapatkan plan kesihatan dan sebagainya. Kemudian anda juga boleh dapat untuk pinjaman kecemasan tunai, okey, untuk kegunaan apa saja mengikut terma dan syarat. Okay, so untuk bersama komuniti kita di bawah koperasi, so yuran keahlian adalah RM300 seumur hidup. Kemudian anda akan dapat juga masuk share dalam kita punya shop EboSmart yang akan dibina awal tahun 2026. Okay, jadi untungnya sebenarnya untuk pengetahuan anda, sebab kita ni di bawah koperasi tau. Jadi siapa yang bersama dengan kami, you all sangat-sangat untung, sangat-sangat bertuah. Sebab tak mudah sebenarnya untuk kita masuk dalam sebuah, apa orang kata, sebuah gagasan di bawah koperasi, tak mudah sebenarnya. Okay, jadi yang warna purple tu, yang mana untuk pengetahuan anda, insyaAllah kita akan tubuhkan satu shop, satu kedai EboSmart secara fizikal. Jadi kita buka peluang kepada 20 keahlian siapa yang berminat untuk share menjadi kami punya partner, share partner. So yang mana kita letak RM3,000 ke RM5,000. RM3,000 ke RM5,000. So siapa yang nak share menjadi kita punya partner, so nanti bila tertubuhnya kedai fizikal tu, so anda adalah share partner 20 orang yang kita akan listing dan akan dapat manfaat daripada setiap keuntungan yang kita dapat. Jadi dia ada kelebihan lah siapa yang menjadi share partner. So untuk Ebos shop EboSmart yang kita akan bina insyaAllah pada tahun 2026. Baik, Alhamdulillah. Jadi konsep kita ni mudah guys. Korang tak payah pening-pening. Sebab sekarang ni dunia trending. Kita kenalkan je, kita dapat income. Betul. Sekarang ni ramai dah orang gunakan konsep affiliate ni. Sebab affiliate ni kita tak perlu nak keluarkan kos besar. Kita tak perlu nak simpan stok. Kita tak perlu nak, apa orang kata, post-post barang dan sebagainya. Share je. Ambil link, share. Ambil link, share. Bank sekarang pun semua dah pakai konsep affiliate. Referral. Refer member, dapat commission. Holiong, semua refer member. Apa lagi? AirAsia, Lazada, Shopee, lagi apa? Settle, Luno dan sebagainya. TikTok sendiri. Kita kenalkan je, dapat duit. Kenal je, dapat duit. Nampak tak? Trending, murah, mudah kan sekarang ni sebenarnya. Cuma kita kena tahu platform yang betul. Baik, untuk anda bersama dengan kita punya community di EboSmart ni, okey, bagaimana link affiliate kita berfungsi. Jadi mudah sahaja. Okey, lihat yang paling atas ni. Okey, yang mana? Yang pertama, anda perlu berdaftar bersama dengan kita punya community dan anda akan dapat link sistem kedai runcit anda. Okey, semua orang pada malam ini, jika anda berdaftar, anda akan dapat link masing-masing. Dan link tersebut, anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana. Yang ni. Okey, reseller kongsi link affiliate kepada pelanggan di media sosial. Terpulanglah kawan-kawan ke, adik-beradik ke, share je link. Okey, kemudian anda juga boleh menjemput mereka untuk hadir dalam kita punya sesi preview seperti malam ini. Contoh kan, Cik Ayu, saya tak pandai lah nak explain, saya tak pandai lah nak bercakap, saya tak pandai nak bercerita. Tak apa, ajak je kawan-kawan masuk dalam Zoom, dengar taklimat macam malam ni. Okay, jelas Baik, so bila mana pelanggan subscribe sistem, so anda akan dapat commission yang akan dibayar oleh HQ. So nampaknya dia punya kitaran dia, daftar, share je link, ajak Zoom, subscribe, so anda dapat income. Jadi kita tak payah nak jual barang, tak perlu nak simpan stok, okay? Just share digital, kita share link sahaja. Okay, share kita punya sistem sahaja. Baik, jadi sistem kita tu interface dia macam mana Cik Ayu? Sebab sistem kita ni adalah sistem digital sistem digital tau. Jadi rupa dia macam ni. Cik Ayu dah sediakan ni, Cik Ayu dah screenshot dah
So anda boleh nampak interface dia yang mana untuk pengetahuan anda sistem kita ni nilai dia 30,000. Dengar baik-baik. Sistem kita ni nilai dia 30,000 dan sistem kita ni tak ada dekat Play Store. Cuma ada satu sahaja dekat Malaysia. Siapa yang berdaftar anda akan dapat link ni. Dan anda boleh akses untuk kita punya sistem Airbus Smart ni. Okay? Jadi dalam ni kita boleh dapat commission, kita boleh tengok kita punya commission, kita boleh buat redeem, kita boleh buat macam-macam lagi, kita boleh tengok kita punya team, kita boleh tengok kita punya community dan sebagainya. Okay, jadi insyaAllah, insyaAllah moga dipermudahkan. Kalau ada rezeki, saya nak share untuk kita punya sistem kita. Nak tengok tak? Okay, nak tengok tak kita punya sistem kita? Okay, Cik Ayu nak share, insyaAllah moga dipermudahkan. Cik Ayu akan share menggunakan handphone. Dia boleh buka dalam laptop ataupun smartphone. Jadi tak jadi masalah lah kalau korang tak ada laptop, tak apa, buka je dalam you all punya smartphone. Okay? Alright, jom nak tengok Bismillah. So, ini adalah interface handphone Baik, so nampak tak ada logo M? Okay, logo beg hijau. So, you just tekan saja pada logo tu. Okay, kalau tak nampak, you all boleh, Alhamdulillah, korang boleh besarkan boleh besarkan, boleh zoom. Okay, zoomkan you all punya screen. Okay, so interface dia sama kan? Macam yang Cik Yu screenshot tadi tu, sama. Okay, jadi dekat sini, sistem kita ni adalah sistem e-retail dan juga e-lifestyle. So, Airbus Smart Franchise Network. Yang mana kami, company, kita buat satu sistem, kita keluarkan modal, kita buat sistem. Jadi, sistem ni kita nak beri kepada anda supaya anda ada satu real business. Dan dengan sistem ni, korang share je kepada rakan-rakan yang lain, anda akan dapat income. Nampak tak? Okay, so kita hanya memperkenalkan sistem ni kepada rakan-rakan sahaja. So, ni logo tu, right? Jadi dekat belah bawah ni kita boleh lihat lah. Kita adalah retail business system. Dalam kita punya sistem ni, kita ada untuk barangan dapur. Dia macam shopping mall lah. Macam kita masuk kedai kan. Kita masuk mall, kita masuk je pintu, kita nampak ada orang jual basikal, kita nampak ada orang jual kuih, kita nampak ada orang jual baju dan sebagainya. Jadi dalam tu banyaklah barang-barang. Okay, kemudian kita ada retail online to offline. Daripada pengguna kita boleh jadi owner kedai fizikal. Macam tadi Cik bagi tahu. Kemudian bersistem dengan modal yang rendah dan juga dalam misi untuk melahirkan usahawan online digital. Okay, jadi ini satu peluang lah. Satu peluang kepada anda. Kita boleh jana pendapatan, kita boleh dapat penjimatan perbelanjaan dapur, kita boleh berpeluang untuk dapat kedai fizikal dan macam-macam lagi. Okay? Jadi anda boleh lihat di sini, ini adalah real product tau. Real product yang memang kita kena beli, kita kena dapatkan, kita kena makan, guna dan sebagainya. Okay? Yang bestnya dalam ni, you all dapat benda-benda ni semua secara percuma. Seronok ke seronok? Betul ke dapat percuma? Ada caranya. Itu sebab anda betul tahu malam ni siapa yang hadir dalam kita punya sesi Zoom. Baik. Okey, cara macam mana nak login dalam kita punya sistem ni, pergi dekat 3 garis. Okey, tengok belah atas kanan 3 garis. Tekan pada 3 garis. So dia akan keluar macam ni kan. Pergi masuk perkataan login ahli. Okey, login ahli. So dia akan keluar mangga macam ni. Masukkan anda punya username dan juga password. Okay, so dia akan masuk dalam kita punya landing page ataupun kita punya bukan landing page yang awal tadi tu. Landing page ataupun website. Masuk lagi sekali ini kita panggil landing page ataupun kita punya website kita. Sistem Cik Ayu tak buka, dia akan refresh. Masuk lagi sekali, login ahli. Masukkan anda punya username dan juga password dan login. Okay, so ni adalah kita punya sistem kita. Sistem kedai runcit. Dalam handphone je, kita boleh akses dalam kita punya smartphone. Baik, dekat sini kita boleh menjana pendapatan. Dengan cara macam mana? You just recommend je sistem ni dekat kawan-kawan, anda akan dapat pendapatan. Best tak? Nak tak income macam ni? Dekat bahagian cash wallet ni kita boleh buat pengeluaran commission Jadi pembayaran kita akan buat seminggu sekali. Okay, kemudian setiap kali anda buat withdrawal, so anda akan dapat point. Point dekat bawah ni Okay, kita Cik Yu sekali lalu sama kan? Macam yang anda tengok yang Cik Yu screenshot, sama Baik, setiap kali anda buat withdrawal, so you all akan dapat duit cash dan akan dapat point lah. Jadi dengan point ni, anda boleh kumpul. Okay, kita pergi di bahagian e-retail points RM150. Cara nak tekan dia, tekan pada redeem product. Tekan pada perkataan redeem product. Tara! Best tak guys? Kita dalam kita punya handphone ada kedai runcit tau. Yang bestnya dalam ni korang tak payah susah-susah nak jual barang-barang ni. Tak payah, tak payah. Barang-barang ni untuk korang makan, untuk korang guna. Ambil je. Ada point redeem. Faham Benda-benda ni korang tak payah nak jual. Sebab kat sini kita bukan jual barang. Kita adalah menjual platform digital.
Ajak aja kawan-kawan guna je pakai sistem ni. Mat, kau nak buat bisnes tak? Nak jimatkan perbelanjaan dapur tak? Kau pakai je sistem ni. So bila mana kawan tadi tu pun dia pun share juga sistem ni, dia orang dapat income. Boleh kumpul point. Nanti dia orang ada point, dia orang boleh redeem lah barang-barang ni. Okay, siapa yang menggunakan sistem inilah yang akan dapat manfaat ni. Okay, baik. Dalam ni kita ada untuk barang-barang keperluan, barang-barang harian dan juga kita ada untuk barang-barang elektrik lah. Okay. Nanti daripada masa ke semasa kita akan masukkan banyak lagi produk-produk. Tapi pada Cik Ayu ini pun dah banyak dah ni. Okay, pada Cik Ayu ini pun dah banyak dah ni. So dalam ni dia tak ada isu dia tak ada isu apa beza Cik Ayu? Barang murah ke mahal? No, itu bukan isu dia. Isu dia adalah barang ni murah ke, mahal ke, you tetap dapat percuma. Nak kena bayar ke, nak dapat free? Kita cuba kita bayangkan kita dah bertahun kan belanja dekat kedai A. Lepas tu kalau kita bawa kawan kita pun belanja dekat kedai tu, kita tak dapat apa-apa betul? Tak ada tauke tu nak bagi sepapan telur ke, bagi gula-gula ke kan? Tak ada. Nampak? Barang tu mahal ke murah kita kena bayar. Tapi kalau kita pakai sistem, kita recommend je barang-barang ni, kita recommend je kawan-kawan kita untuk guna pakai sistem, kita dapat income. So bila mana ada point, kita boleh redeem pula barang-barang dapur secara percuma. Nampak tak? So barang kita akan hantar melalui postman So untuk postage pun semua tak perlu bayar, semua menggunakan point. Inilah kelebihan siapa yang menjadi kita punya community, tu anda akan dapat sistem ni. Okey, waalaikumsalam, tak apa yang mana lambat masuk tak apa insya-Allah. Okey. Jadi ini nanti daripada masa ke semasa kita akan masukkan banyak lagi lah produk yang ada ni pun pada Cik Ayu pun dah banyak dah ni. Okey, seronok Okey, jom kita naik atas. Kita naik atas. Nanti cara nak redeem, cara nak buat withdrawal, semua kita akan belajar dekat dalam satu sesi kelas khas. Malam ni Cik Ayu tak tunjuk untuk cara-cara untuk redeem. Okey, Cik Ayu hanya tunjuk luar sahaja. So kalau you all nak tahu cara macam mana nak redeem, cara macam mana nak buat dan sebagainya, kita akan buat satu kelas khas tetapi anda kena bersama dengan kita community. Okey, tadi kita pergi di belah atas, kita pergi dekat bawah. Okey, sama juga pergi perkataan redeem point yang ada gambar bag coklat tu, e-lifestyle point. Kita tekan pada perkataan redeem product. Jom. Okey, jadi dalam kita punya redeem product, kita ada untuk barang-barang keperluan yang lain. Siapa kat sini yang ada produk nak jadi vendor tak? Ni sini. Korang ada kerepek ke, ada ikan bilis ke, meh sini letaklah produk korang kat sini. Nanti community boleh support. Nampak tak Okey, kita ada untuk badan laji, kita ada untuk bateri kereta kan. Kalau korang ada beli, resit simpan, jangan buang. Okey, so kita juga dalam sistem kita ni, kita ada sediakan untuk tabung PTPTN. So yang mana kalau ada anak-anak kita yang buat pinjaman, kita ada hutang dan sebagainya, so daftarkan anak-anak, cakap dengan dia, long mak dah daftarkan kau pergi buat long. Daftarkan anak guna sistem ni, lepas tu bagi anak buka, suruh refer kawan-kawan. Ajaklah kawan-kawan yang lain tu join. Sebab bila mana anak-anak kita join, recommend je sistem ni, so nanti diorang dapat commission. Bila dapat commission, diorang boleh kumpul point. Macam ni kan. Tak kira lah cepat ke lambat ke terpulang lah. Setahun ke contoh kan, setahun berapa 10,000 kan. Kumpul je point, boleh redeem. Jadi dah terbayar dah 10,000. Nanti tahun depan buat lagi. Nampak tak? At least something lah benda ni Jadi macam-macam lah kat dalam ni kita ada. Dalam ni juga kita ada untuk kereta. Siapa nak kereta? Banyak guys. Nanti kita akan masukkan banyak lagi tau. Pada Cik Ayu ni pun dah banyak dah ni. Kita ada untuk suplemen. Kita ada untuk bersalin pun ada kat atas tadi. Kita ada untuk kereta ni. Kereta. Siapa nak kereta Velfire? Kumpul je point. Cukup je point. Boleh dapat kereta sebiji. Nampak tak? Seronok kan? Jadi insyaAllah banyak lagi lah. Yang kita nak kongsikan kepada anda insyaAllah. Ni tadi kan you kata tadi bersalin, ada je point kat sini korang boleh claim resit simpan. Inilah kita punya kelebihan sistem kedai runcit kita. Jadi siapa yang bersama dengan community, mereka akan dapat faedah daripada sistem ini. Hanya yang berdaftar saja. Siapa tak berdaftar tak dapat faedah yang saya kongsikan. Okey. So kita dah tengok sistem, kita dah faham sistem kedai runcit kita. Jadi cara kita untuk generate income simple je. Kita dapat sistem, kita just recommend je sistem ni dekat kawan-kawan yang lain. Jadi dekat sini yang bestnya, you all akan dapat dua pendapatan. Satu pendapatan aktif, satu pendapatan pasif. Apa beza merah dengan biru tu? Kalau merah tu, kita cuma dapat sekali je. Macam kita kerja hakiki sekarang. Yang biru tu, yang bestnya, kita akan dapat terus dapat walaupun kita tidak bekerja. Bila diberhenti ataupun diberhentikan, kita tetap dapat gaji. Malah jika kita meninggal pun dibayar, wang tersebut boleh diwariskan kepada keluarga tersayang.
Jadi bisnes yang ada pendapatan pasif, dia boleh menjaga kita. Bisnes tu boleh menjaga kita. Jadi rezeki anda pada hari ni sebelum ni kita tahu pasal satu je kan, pendapatan aktif. Actually sebenarnya pendapatan pasif sangat penting. Jadi rezeki anda pada hari ni, anda dapat sesuatu. Jadi Cik Ayu nak kongsikan lagi kepada anda. Betul ke? Kan? Sistem dah cantik dah. Betul ke Cik Ayu dah ramai ni? Ya. Kita bukan baru bergerak tau. Kita dah 3 tahun. Jadi anda boleh nampak yang Cik Ayu bulat-bulat tu, ada yang dapat income 100, ada yang dapat 1000, ada yang dapat RM508, RM6,000, RM3,000, RM11,000, RM13,000. Macam mana dia orang buat bisnes ni sebenarnya? Bisnes at Boss Smart ni dia sebenarnya mudah sebab kita hanya bantu orang lain. Kau nak selesaikan masalah kau tak? Kau nak jimatkan perbelanjaan dapur tak? Kau nak buat bisnes tak? Nak? Mari sini daftar. Itu je. Bila dia orang berdaftar bersama dengan kami, so dia orang akan dapat sistem. Jadi, just recommend je dekat kawan-kawan yang lain. Itu sahaja. Ini yang kawan-kawan kita yang buat. Syukur nak masuk dah. Berapa tu? RM50. Happy. Siapa nak bagi? Macam tadi Cik bagi tahu, kalau you all ada anak-anak yang belajar dekat college, dekat universiti, tolong bagi dekat dorang. Yang ni yang pegang mic ni, adik yang pegang mic ni, umur dia ni baru 20, 23, 22, 23 tahun. Muda lagi kan? Tengok yang Cik bulat warna hijau tu, adik Farhan nama dia. Baru buat 9 bulan. Income dia RM128,000. Kita rasa macam, ish, betul ke? Kawan-kawan dia ni cakap apa tau? Han, nama dia Farhan. Han, kau kan muda lagi. Kenapa kau buat benda ni? Kenapa kau buat bisnes ni? Yelah, budak-budak muda kan kita nak enjoy, kan kita nak ke sana, ke sini. Tapi adik ni cakap apa? Sebab untung besar. You bayangkan 9 bulan, income dia RM128,000. Bermaksud untung satu sistem tu berapa dia dapat? Mestilah besar betul. Berapa? Nanti kita buka dekat ujung. Okay? Jadi, benda ni tak mengganggu pembelajaran. You all boleh buat 1 jam, boleh buat tengah malam, boleh buat subuh, anytime, bila-bila masa. Okay? Sambil-sambil dah habis belajar tu, boleh buat marketing. Just bagi tahu dekat kawan-kawan bilik sebelah kan. Jom, nak jimat duit tak? Nak bayar PTPTN tak? Jom lah, kita mula. Sebab kat sini pun modal tak besar. Lepas tu sekali je seumur hidup. Tak perlu nak maintain-maintain. Nampak tak? Jadi, benda ni dia sangat-sangat relax, sangat-sangat tenang. Tapi untung dia masyuk teruk. Dan untuk pengetahuan anda, kita telah melahirkan seorang real achiever 1.2 juta. Tuan Samsul nama dia Tuan Samsul. Okey, yang mana anda boleh nampak di sini. Tuan Samsul ni, dia baru bersama dengan Airbus Smart ni 8 bulan. Tapi income dia 1 juta. Macam mana dia buat Simple je. Dia memang dah ada kerja hakiki dia. Jadi dia buat Airbus Smart ni secara part time. Dia nampak apa tahu, dalam sistem kita tu kan barang keperluan kan. Jadi dia hanya recommend kawan-kawan, kau nak jimatkan perbelanjaan dapur tak? Pakai sistem. Sebab kelebihan orang yang pakai sistem, dia boleh dapat barang dapur percuma. Tapi kalau you tak pakai sistem, you kena belilah dekat luar. Barang tu mahal ke, murah ke, bayarlah. Kelebihan yang pakai sistem ni, you all ada point, redeem. Dapat barang free. Jadi dia bantu kawan-kawan dia yang lain. Dan pula income commission besar. Sebab tu dia boleh buat 8 bulan, 1 juta. Macam tak, adik tadi pun dah berapa kan? RM100,000. Sebab untung besar. Dekat sini korang buat je guys. Bagi masa izinkan diri dalam masa 6 bulan ke setahun, just buat je. Recommend lah dekat kawan-kawan. InsyaAllah hasil dia luar biasa. Dan Cik Yu ingatkan lagi sekali, kita bukan baru buat. Tapi kita dah 3 tahun dah. Dan kita dah berjumpa dengan kita punya community secara offline. Okay, secara dalam Zoom. Ni kita dah turun ke seluruh Malaysia. Sabah Sarawak je kita belum turun. Jadi anda boleh lihat lah. Ini kita punya rakan-rakan community. Kita serahkan barang dapur percuma. Ni kita punya community kita. Alhamdulillah. Kita bukannya orang kata terus boom. Tak ada. Kita step by step. Kita step by step. Kita relax-relax tenang-tenang kan. Tapi kita still there. Kita bergerak. Dia macam tu. Okay. Jadi anda boleh lihat di sini. Yang mana yang kita ada buat seminar. Kita ada buat perjumpaan. Kita serahkan barang. Dia orang dapat barang-barang dapur percuma. Dia orang redeem dalam sistem. So barang tu kita serahkan by hand. Ada yang kita datang rumah. Kita hantar barang. Seronok kan macam ni kan. Sebab barang keperluan ni adalah satu benda keperluan. Kau suka ke, kau tak suka ke, kau putus cinta ke, kau tengah marah ke, kau kena makan. Walaupun umur kita dah meningkat, kita kena makan, betul? Selagi mana kita hidup lah, kita kena makan. Jadi barang keperluan ni kita boleh share satu family. Anak boleh makan, kan? Atuk kita boleh makan, mak kita boleh makan. Barang keperluan. Jadi inilah mereka nampak peluang-peluang macam ni, Alhamdulillah. Mereka bersama dengan kita punya community dan mereka telah dapat banyak manfaat dekat sini. Kita buat perjumpaan bersama dengan community. Balik daripada community, kau bawa beras. Okay, tengok gambar yang dekat belah bawah ni. Datang kat kita punya ni, kita punya community.
kita buat seminar perjumpaan. Balik-balik bawa beras. Nampak tak? Beras tu 5 kilo tau. Satu family boleh makan, tahan sebulan. At least kurang-kurangnya something betul. Benda-benda macam ni lah kita nak. Alhamdulillah, kita bantu komuniti kita yang lain insyaAllah. Ini yang jauh lah, yang mana yang apa kawasan jauh, kita post barang kita post. Diorang ada redeem dalam sistem, jadi barang tu kita post. Jadi diorang dah dapat barang, diorang dah terima, diorang bagilah feedback. Barang saya dah sampai. Seronok kan? At least kurang-kurang macam ni kita boleh jimat lah juga kan. Sebab barang-barang keperluan mahal. Mahal sekarang. Barang-barang kering kan mahal. Jadi at least kurang-kurangnya kita dapat something benda macam ni dah boleh menampung lah sekurang-kurangnya kan. Sebab produk-produk macam ni dia expired dia lama. Jadi kita juga boleh buat stok kat rumah. Kita boleh simpan kan sekurang-kurangnya. Okay. Ni macam rakan-rakan kita yang lain. Kalau siapa yang minat nak berniaga ni Cik Ayu buka untuk malam ni. Siapa yang minat untuk berniaga kedai runcit? Kalau ada dalam ni ataupun you all ada kawan-kawan. Cik Ayu, saya ada kawan yang berminat nak buka kedai runcit. Pakcik ke kan, bagi tahu dengan dia, ajak masuk Zoom. Biar dia tengok sendiri, biar dia nampak sendiri. Kita boleh bagi anda satu kemudahan yang mana kita boleh bagi anda satu kedai. Kedai comel macam ni kita panggil kios. Okay, dan benda ni korang boleh pacak je kat mana-mana. Depan rumah ke, depan sekolah ke, terpulang lah. Pasar pagi ke, pasar malam ke. Kita bagi kemudahan untuk anda memulakan bisnes. Yang ni nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Ni rakan-rakan kita Alhamdulillah ramai dah guys. Walaupun macam macam tak viral kan. Kami memang tak viral. Kita relax je. Tapi kita still there. Dan Alhamdulillah ramai kita punya komuniti yang mana mereka telah menjalankan bisnes daripada rumah. Macam ni rakan-rakan kita. Mereka, inilah tadi Cik bagi tahu. Siapa minat nak berniaga. Dan barang-barang ni kita bagi anda secara percuma. Pelik tak? Kenapa kami boleh buat macam ni? Inilah kelebihan kalau anda bersama dengan kami. Cuba kita bayangkan kalau kita sewa kedai, sewa bangunan kedai kan. Okay, so kita bayar sewa tu mungkin berapa? 5,000 contoh, 5,000. Jadi owner kedai tu, owner bangunan tu, dia tak ada tolong masukkan barang. Dia tak ada tolong untuk kita buat renovation. No, tak ada. Kau nak berniaga kan? Kau lah masukkan barang. Kau lah buat renovation, betul? Dia hanya bayar sewa bangunan saja. Tapi kalau anda bersama dengan kita punya community, okay, anda dapatkan kita punya sistem, kita bagi lagi kemudahan untuk anda menjalankan bisnes. Kita bagi rumah kedai, kita bagi lagi barang-barang macam ni. Nah, go, pergi berniaga. Dah boleh terus buat bisnes. Nak makan ke produk ni ke, nak makan lah. Nak sedekah lah. Nak infak lah. Best tak guys macam ni? Ini real produk tau yang kita bagi dekat anda. Bukannya produk main-main. Okay? Dan juga untuk pengetahuan anda, kita raikan kita punya komuniti kita, rakan-rakan reseller kita, dan juga kita boleh buat lelongan. Anda bayangkan dalam kita punya sesi komuniti perjumpaan, barang-barang keperluan macam ni kita boleh jual lelong dengan harga RM1. Sos ni kalau kita nak beli dekat luar standard berapa? RM5, RM5 ke RM6 betul? RM1 je. Maggi tu, mi tu kita boleh jual RM2. Susu RM1.50. Sebut kunyit 50 sen. Kenapa kami ni boleh buat macam ni? Kenapa kami boleh buat macam ni? Sebab kami nak bagi tahu kepada ramai orang di luar sana bahawasanya, hey, dekat Malaysia ni ada satu platform yang mana korang boleh jimatkan perbelanjaan dapur. Jomlah bersama dengan komuniti. Kelebihan dia, bila mana anda bersama dengan kita punya komuniti, okay, HQ ada sedikit keuntungan, kita bagi balik faedah ni kepada komuniti. Nampak tak? Cuba kita buka minda kita sikit. Dekat luar, banyak company-company yang besar-besar betul. Okay, dan juga mereka dapat keuntungan yang sangat besar. Bilion, trilion dan sebagainya. Kita ambil lah dua company contoh. Dua company yang besar dan keuntungan mereka berjuta contoh. Jadi dia ambil keuntungan daripada mereka punya bisnes tu, ambil 1 juta. Company B 1 juta. Jadi dah ada 2 juta betul? Dua company dah ada 2 juta. 2 juta ni bagi je pada Maidin. Sebab Maidin pasar raya besar kan. Bagi je pada Maidin. Maidin dah 2 juta ni. Panggil semua rakyat Malaysia ni pergi Maidin, ambil je barang-barang dapur percuma. Agak-agak ada lagi tak orang susah dekat Malaysia ni? Maidin tu buka je 24 jam, tak payah tutup. Jadi setiap family ni pergi satu rumah ni kan, setiap family pergi Maidin ambil barang-barang. Ada lagi tak orang susah dekat Malaysia? Tak ada kan? Tapi benda tu ada berlaku tak? Tak ada berlaku. Jadi salah ke apa yang kami buat dekat sini? Kita bina satu sistem untuk kita kongsikan kepada ramai orang. Anda bersama dengan kita punya komuniti, ada sedikit keuntungan, kita bagi balik faedah ni kepada komuniti. Okay, orang lain tak buat tak apa, biar kami yang buat. Okay, sebab kita nak bagi faedah ni kepada ramai orang. Okay, jelas Jadi misi kita kat sini jelas dan kita nampak dan kita boleh memberi manfaat kepada ramai orang.
Baik, jadi bagaimana nak bermula menjadi kita punya reseller di sini? Simple. Yang pertama, warga negara Malaysia, warga asing boleh join, janji anda kena ada pasport ataupun visa pekerjaan, berumur 18 tahun hingga 70 tahun, sihat tubuh badan, ada handphone ataupun gadget untuk melakukan aktiviti online. Dan juga yang kelima, anda perlu subscribe menjadi kita punya keahlian community. Baik, lagi sekali Cik Yu tegaskan, ini adalah platform bisnes. Platform bisnes, apa saja anda kena berani untuk berkomitmen. Kalau tak berani untuk berkomitmen, maka anda tak boleh buat apa-apa. Okay? Di luar sana, semua tak kira lah bisnes apa pun, semua memerlukan modal. Ada mahar value of business yang kita nak beri kepada anda. Jadi ada modal. Tak kira lah modal tu dari segi wang ringgit ke, energi ke, you punya tenaga ke, okay, you all punya ilmu ke, okay, kudrat ke, semua itu adalah modal. Jadi untuk anda bersama dengan kami, kita ada sediakan untuk beberapa pilihan untuk anda sekiranya anda ada wang lebihan untuk menjalankan bisnes. InsyaAllah you all boleh pilih mana-mana package yang kita nak berikan kepada anda. InsyaAllah ini adalah platform yang mampu milik dan anda boleh terus bermula. Okay? Baik, yang pertama saya nak kongsikan kepada anda. Okay, yang pertama kita nak kongsikan kepada anda. Alright, so anda boleh screenshot laju-laju di hadapan anda. Baik, so ini adalah package mobile kiosk yang mana hanya bawah 5,000 saja. Package kita yang paling besar, bawah 5,000 je. Dia tak ada lebih, atas tak ada. Paling besar pun 5,000. Nak buat bisnes, tak payah keluar modal besar-besar. Mula on 5,000. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, you all akan dapat sistem. Nombor 6, kita akan bagi grup bimbingan, ada grup support. Nombor 7, anda akan dapat untuk commission affiliate. Tengok ni berapa ni? RM679. Besar tak? Itu tadi adik tu kata. Dia cakap dengan kawan-kawan dia sebab untung besar. You bayangkan you share je link ni, kawan you subscribe, you dapat commission RM679. Siapa nak bagi? Bukan kita suruh anda pikul beras, ketuk rumah orang. Tak ada. Share je link. Tak pandai cakap, ajak je kawan-kawan masuk Zoom. Dapat RM679. Nampak? Potensi income, anda boleh dapat sehingga 10 generasi. Nombor 10, you all akan dapat kios, banting dan juga barang bernilai RM2,000. Ini tadi Cik Yu bagi tahu tadi. Kalau kita nak buka kedai, tak ada taukir bangunan tu yang nak tolong anda. Okay? Nombor 10 tu kejap lagi Cik Yu tunjuk. Kemudian nombor 11, 12, 13, 14, kita akan dapat perlindungan lah. Dan kita akan automatik menjadi keahlian koperasi dan kita akan dapat manfaat faedah apa yang dari awal tadi yang untuk koperasi tadi. Okay, dah screenshot dah. Baik, Cik Yu nak tunjuk nombor 10 Tengok nombor 10. Kios, banting dan juga you all akan dapat untuk produk barangan bernilai RM2,000. Okay, jom. Yes. Ini adalah produk makanan yang anda akan dapat. Best ke best ni. Kami sediakan dah. Korang buatlah bisnes. Nak tergolek ke. Kan, korang nak apa terpulang dah. Seronok tak macam ni guys. Join je kita punya platform mobile kiosk RM4,000. Pop kita bagi anda terus produk RM2,000 yang mana barang-barang ni you all nak makan ke, nak sedekah ke, nak infak kita pulang. Okay, ni Tuan Razif yang bawah ni. Okay, Tuan Razif ni dia ambil kita punya package mobile kiosk. So you bayangkan ini rumah dia, bilik dia tu dah macam store dah. Dah macam kedai minimarket. Tengok belakang dia tu, beras 5 kilo belakang ni. Berapa kampit ni? Boleh tahan berapa tahun ni? Setahun. Jimat ke? Jimat sangat. Cik tak tahu lah kan nak kata apa kan. Tak payah susah-susah dah nak deal dengan vendor-vendor. Tak payah. Kami bagi je. Nak buat bisnes ambil package mobile kiosk, kita sediakan. Kita tak bagi dalam bentuk ni kita bagi anda dalam bentuk bundle macam ni. Okay. Tak adalah kita bagi satu botol kicap, tak ada. Kita bagi dalam bentuk bundle. Okay. Jadi barang ni you nak makan ke, nak jual ke, ataupun korang nak sedekah terpulang. Ataupun contoh, Cak Yu, saya ada kedai makan lah Cak Yu. Boleh tak separuh produk ni saya nak guna untuk saya punya kedai makan, nak masak? Terpulang lah. Sebab barang ni you punya, terpulang lah you nak buat apa dengan barang-barang ni. Faham jelas ini satu kelebihan lah kita bagi kepada anda. Okay, ni produk makanan dan anda akan dapat kios dan juga banting. Ni rupa dia ni. Ini banting, you akan dapat banting dan akan dapat ni kios. Ni kios. Ni lah di kios, mobile kios. Maksudnya rumah kedai ni kita boleh angkat-angkat. You nak letak kat mana? Depan rumah ke? Dalam rumah ke? Nak letak kat depan sekolah ke? You nak buat dekat pasar pagi ke? Pasar malam ke? Terpulang. Kios ni boleh pasang buka. Kalau anda nampak tadi kawan-kawan kita, dia orang ada beg hitam. Dapat beg hitam. Okay, beg hitam tu lah dalam dia ni. So, benda ni boleh pasang buka. Jadi kalau contoh kita dah habis berniaga, kita tutup lah balik. Kalau kotor kita lap. Nampak bisnes kita kemas. Kita boleh pergi ke mana-mana.
Kan seronok tu. Jadi dengan modal bawah 5,000, kita siapkan semua, anda boleh mulakan perniagaan. Kalau kita buat yang kedai fizikal, you kena bayar sewa, betul? Lepas tu nak kena bayar bil api air lagi, bayar gaji staff lagi, nak kena buat CCTV lagi, nak kena deal dengan vendor lagi, nak kena bayar bil-bil lagi. Kalau produk tu hilang, kena curi, kita pula kena. Banyak benda yang kita kena fikirkan. Jadi untuk kita sampai ke tahap yang kita ada kedai fizikal, belajar dulu dengan yang kecil-kecil. Okey, baik, jelas Okey, seterusnya untuk yang kedua, Cak Yu nak kongsikan kepada anda. Okey, kalau macam tadi, contoh kan, bawah 5,000 ni, kalau anda nak share partner pun tak jadi masalah. You all boleh share partner. Contoh modal 5,000, you all nak share 5 orang, terpulang, tak jadi masalah. Okey, so ini adalah kita punya package yang kedua, iaitu package BIP 1,900 sahaja. Okay, 1,900 sahaja. Sekali je semua hidup. Anda boleh screenshot laju-laju. Okay, you all akan dapat kita punya sistem kita. Plus bimbingan. Commission affiliate anda RM508. Still besar kan? Modal 1,900. Share je link sistem kedai ni. Kawan you subscribe, you dapat RM508. Dua sistem you dah dapat 1,000. Siapa nak bagi? Nampak? Itu sebab tadi adik tu kata untung besar dekat sini. Kita bukan bagi commission kecil-kecil. RM508. Buatlah. Okay, nampak modal sekali je. Tak ada maintain. Okay, kemudian ahli baru akan menerima barang dapur sumbangan daripada pihak Airbus. Okay. Okay, bernilai RM300. Barang tak boleh pilih apa yang kita bagi ambil saja. Tunggu je lah. Nanti HQ akan post kepada anda. Okay, kemudian layak dapat tebus barang dapur dalam sistem menggunakan point. Ada point boleh redeem. Kemudian layak dapat dua sistem income pasif. Potensi income sehingga 7 angka. Dapat hibah lagi personal accident. Dapat menjadi keahlian koperasi. Okey, anda juga dapat skim gaji bulanan yang mana mengikut terma dan syarat dan juga anda boleh update kepada package mobile kiosk. Okey, untuk package VIP yang ni, anda juga berpeluang untuk jadi vendor. Vendor ataupun merchant. Contoh Cak Yu, saya ada krepek lah Cak Yu. Saya ada ikan bilis. Boleh tak saya nak masukkan dalam sistem? Boleh? Bagi kami gambar, bagi kita harga. So kita masukkan dalam sistem. Nampak sistem ni kita bukan hanya boleh bantu pada orang yang nak tambah pendapatan, tapi kita juga boleh membantu kepada peniaga-peniaga kecil di luar sana. You ada produk, masuklah dalam kita punya sistem. Ini satu kelebihan. Ataupun contoh you ada kedai makan, bagi kita, you buatlah poster, one set produk makanan, you punya kedai makan kan. Contoh nasi, ayam, telur dadah, contoh sayur dengan air. Berapa one set tu? RM10 contoh. Buatlah poster cantik-cantik. Bagi kita gambar dengan harga, kita masukkan dalam sistem. Okay, jelas Okay. Jadi cara macam mana nak generate income dekat sini simple je guys. You ada modal 1,900, recommend je sistem ni dekat 5 orang kawan-kawan yang ada modal sama macam anda, yang nak ubah hidup sama macam anda. Tak payah ramai-ramai, 5 orang je. Ini bisnes paling malas tau. Ni, 5 orang ni. Cak Yu, 5 orang ni nak bila Cak Yu? Terpulang lah. Hari ni seorang, contoh bulan depan seorang, setahun seorang ke 2 tahun terpulang lah. Sebab ini adalah you punya bisnes. Kalau you dapat bulan ni 5 orang, Alhamdulillah. Sebulan seorang. Alhamdulillah. Setahun seorang. Terpulang lah. Okay, you punya bisnes. Jadi you bayangkan bulan pertama, kalau you boleh recruit 5 orang rakan baru, commission setiap satu sistem you dapat RM508. 5 orang you dah dapat RM2,540. Ini income aktif ini income aktif. You bayangkan modal 1,900, you dapat untung 2,500 lebih. Modal dah dapat balik, dah dapat pendapatan ekstra, boleh redeem barang dapur percuma. Nak apa lagi? Okey lah tu, kan? Pas buat je lah. Daripada 5 orang ni, cakap dengan dia, nak tak dapat income macam ni? Jom saya ajar. Saya tunjuk buat Itu je tugas you all. Latih dan melatih. Itu je. Ajar macam mana kawan-kawan. Macam mana you buat. Tunjuk cara dekat dia. Itu je. Rakyat Malaysia kan ramai 36 juta. Takkan 5 orang tak ada kawan. Takkan umur kita dah 60, 70 tak ada kawan-kawan. Seorang pun tak ada. Tak logik betul. Yang belakang-belakang ni semua income pasif RM108, RM78, RM78. Ini semua income pasif. Bayangkan. So bergerak saja you all punya community dalam group team. Bayangkan bulan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam masa 6 bulan income you 1 juta. Modal 1,900 sekali je semua hidup. Recommend bantu 5 orang kawan-kawan yang nak ubah hidup sama macam anda. Setiap seorang kawan-kawan tu share dekat 5 orang kawan-kawan dia yang lain. Setiap seorang kan ada kawan-kawan kan. Share lah dekat 5 orang.
Grup anda berkembang dalam masa 6 bulan, income you 1 juta. Dan kita ada real achiever, kita bukannya main-main benda ni. Tuan Samsul tadi dia buat 8 bulan je, 1.2 juta. Itu tadi cikgu kata, bagi izin diri anda dalam masa 6 bulan ke setahun. Okey buat bisnes ni. InsyaAllah boleh dapat macam kawan-kawan kita yang lain. Baik, cikgu bagi lagi kemudahan kepada anda. Okey, cikgu bagi lagi kemudahan kepada anda. Cikgu, saya nak lah Cak Yu sistem ni. Saya nak buat bisnes lah Cak Yu. Tapi saya still masih belum ada modal yang cukup lagi Cak Yu. Ada cara tak Cak Yu? Saya nak buat ni Cak Yu. Cak Yu boleh bagi anda special pada malam ni. Screenshot laju-laju. Tolong screenshot laju-laju. Tolong. Bagi tahulah dekat kawan-kawan dekat sini. Jom kita buat bisnes. Modal tak besar pun. RM679. Dapat sistem bernilai RM30,000. Cak Yu tunjuk tadi tu. Dapat kelas bimbingan. Commission aktif you dapat RM100. Recommend je kawan-kawan dapat RM100. Ahli baru anda akan dapat barang dapur percuma sumbangan daripada Airbus Care RM100. Barang tak boleh pilih Kita bagi gula ke sabun ke ambil je. Kemudian kalau anda berjaya untuk closing 4 orang dalam masa bulan ni, kita tambah lagi extra RM200. Layak dapat tebus barang dalam sistem menggunakan point. Potensi income singgah 5 angka. Dapat lagi hibah personal accident. Dapat lagi skim gaji bulanan mengikut terma dan syarat. Kalau anda nak dapatkan untuk keahlian membership koperasi, anda hanya perlu tambah RM300 sahaja dan juga anda boleh upgrade kepada package mobile kios. Saya dah bagi lagi mudah untuk anda. Daripada package kita modal RM5,000, korang pilihlah nak yang mana. Okay? Kalau ada wang lebihan, ambil je. Ada rezeki nanti boleh upgrade kepada package mobile kios. Okay, dah dapat. Dah ambil dah. Cak Yu, saya nak lagi Cak Yu. Saya tak cukup lagi ni Cak Yu. Ada cara tak Cak Yu? Ada lagi ke nak? Ada tak? Ada ke yang nak? Cak Yu boleh bagi lagi tak diskaun? Ada ke yang nak? Boleh komen dekat chat. Ada ke yang nak? Kalau nak Cak Yu boleh bagi kau-kau lagi dekat anda. Kalau nak komen dekat chat nak guys. Sebab benda ni terus terang Cak Yu cakap benda ni tak ada dekat luar sayang. Cuma ada satu saja dekat Malaysia. Rezeki anda yang masuk dalam kita punya Zoom hari ni. Ini untuk anda saja. Okay? Nak? Puan Fairuz nak? Okay, Nurlizan nak? Baik. Okay. Tuan Razan nak juga? Okay, insyaAllah. Benda ni ada rezeki untuk anda. Baik, di atas permintaan daripada RM4,000 tadi kan, RM1,900, RM679. Okey. Malam ni kepada yang betul-betul nak menjalankan bisnes tapi tak ada modal yang besar, anda boleh bermula dengan package starter RM99 sahaja. Ini paling kecil sebab you all dapat sistem kita nilai dia RM30,000 sayang. Jadi tak boleh sebenarnya. Okey, HQ pun tak ada untung apa sebenarnya. Okey, tapi tak apa, kita beri juga kepada anda so anda boleh menjalankan bisnes. Kita bagi lagi. Dapat kelas bimbingan, commission affiliate anda RM30. Bantu kawan-kawan dekat luar sana nak buat bisnes tak? Modal RM99. So you dapat commission RM30. Okay, layak dapat tebus barang dalam sistem menggunakan point. Potensi income sehingga RM250. Okay, dapat mentorship insentif. Sekiranya anda nak dapatkan untuk faedah koperasi, anda perlu buat tambahan RM300 untuk dapatkan keahlian koperasi. Jadi ini adalah untuk package starter RM99 sahaja. Cara dia nak generate income macam mana Cak Yu? Mudah macam tadi je. Tak perlu nak maintain, tak payah nak jual-jual barang. You share link je. Referral program, member gets member. Ajak kawan-kawan, jom buat bisnes. Jom jimatkan perbelanjaan dapur. Jom bersama dengan community Airbus Smart. 5 orang je you all bantu. Kalau nak bantu lebih boleh tak Cak Yu terpulang. Ini the best basic kita bagi 5 orang. Bulan pertama, you dah dapat RM150. Okey lah, modal RM99 je. Betul? Dah dapat balik modal, bisnes dah percuma. Dapat extra income, boleh redeem barang dapur percuma. Lepas tu, ajar 5 orang yang tadi ni, sama juga jom, buat duit jom. Aku ajar. Ikut. Bulan kedua, income you RM250. You buat je benda yang sama. Lepas tu, ada rezeki, nanti boleh upgrade kepada package VIP. Ataupun upgrade kepada package mobile kios. Okay, nampak sesuatu tak? Okay, you harap you all nampak sesuatu sebab benda ni terus terang je cakap benda ni tak ada dekat luar sayang. Okay, cuma ada satu saja dekat Malaysia. So you all pilihlah mana-mana package yang korang berminat untuk anda bermula. So anda boleh screenshot laju-laju ni di atas akaun Hall Leong Bank atas nama company Airbus Network. So nak buat pembayaran manual boleh, nak menggunakan QR code pun boleh. So untuk pilihan package, kita bagi package mobile kios, package VIP. Kalau nak ambil yang besar boleh, nak ambil yang kecil pun boleh lah. Cak Yu lebih prefer kalau tak ada modal yang banyak, ambil je package 679, package VIP. Kemudian, anda juga boleh bermula dengan package starter RM99. Ikut kemampuan masing-masing, ikut saiz impian masing-masing. So, anda boleh rujuk kepada introducer anda, siapa yang menjemput anda hadir pada malam ini. Sekiranya anda dapat link Zoom ini daripada grup WhatsApp, so you boleh tengok dia punya grup admin, ataupun bahasa Melayu dia grup pentadbir.
PM admin, cakap dengan dia macam mana saya nak isi borang dekat mana saya nak dapatkan link. Boleh tak bantu saya? Kalau anda dapat link Zoom ini daripada WhatsApp personal, tengok balik dia punya WhatsApp tu, bagi tahu dengan dia macam mana saya nak isi borang, dekat mana saya nak dapatkan link. Boleh tak bantu saya? Okay, insyaAllah mereka akan bantu anda. Buat pembayaran malam ni, kemudian isi borang, kita daftarkan anda dalam sistem. So kita akan invite anda masuk dalam grup bimbingan. Kat sana nanti kita akan belajar banyak lagi ilmu-ilmu yang menarik. Okay, boleh Jadi Cik Yu bagi masa dalam 3 minit untuk anda screenshot dan buat pembayaran. Pilih package yang mana-mana sekiranya anda ada wang lebihan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey guys, so untuk kita punya sesi kita pada malam ni dah habis. Jadi, ada apa-apa soalan ke nak bertanya sebelum tu? You boleh buka soalan kalau ada yang nak bertanya. 3 minit. Boleh ke boleh? Saya tengok dekat komen kalau ada. Kalau ada yang bertanya. Okey, ada soalan ke nak bertanya? Okey, terima kasih buat rakan-rakan yang mana yang baru hadir. Okey, insyaAllah. Ramai hari ni rakan-rakan yang baru. InsyaAllah saya doakan moga ada rezeki buat sahabat-sahabat semua. Okey, jadi sekiranya kalau ada yang mungkin ada yang tak berapa jelas dan sebagainya, so anda boleh rujuk kepada introducer anda. Okey, Cik Yu hanya sekadar memberi penerangan kepada anda insyaAllah. Sekiranya ada rezeki untuk anda bersama dengan kami, so anda akan sentiasa sering berjumpa dengan Cik Yu nanti. Okey, dalam sesi kelas dan juga besok bagi kepada rakan-rakan yang dah bersama dengan komuniti, insyaAllah besok malam kita akan ada kelas special untuk anda. Best ke best. Okay, Cik Yu pun excited sebenarnya. Nanti besok malam kita bersama dengan Tuan Founder. Okay, untuk kita bagi satu projek best untuk korang. Okay, baik. Ada apa-apa soalan ke sebelum tu? Cik Yu nak yang Cik Yu boleh bantu kepada anda. Okay, sekiranya kalau ada yang masih kurang jelas. Okay, insyaAllah nanti pastikan follow bersama dengan introducer anda. Kalau daripada grup, stay je dalam grup tu insyaAllah. Kalau ada info-info baru, kita akan kongsikan kepada anda daripada masa ke semasa. Okay, ini juga untuk anda lah, untuk peluang untuk anda. So nanti next boleh ajak kawan-kawan yang lain untuk join kita punya program. Cik Yu doakan yang terbaik untuk diri anda. Okay, sebelum tu Cik Yu nak tanya pada pendapat anda semua yang hadir pada malam ini. Anda rasa best ke best dengan sistem yang kita tunjukkan kepada anda ni? Boleh tak Cik Yu nak tengok anda excited tak dengan apa yang Cik Yu kongsikan dengan anda pada malam ini? Okay, boleh komen dekat chat guys. Okay, anda rasa happy ke happy? Ataupun seronok tak dengan sistem yang kita bawa ni insyaAllah. Okay, best best Nuraliza best. Okay, Alhamdulillah. Congratulations. Best sangat-sangat Umi Alhamdulillah best. Jamia best. Happy sangat-sangat. InsyaAllah. Lepas ni nanti kita akan ada lagi tau. Next kita akan ada lagi nanti. InsyaAllah doakan supaya nanti kita ada satu wisma kita. Okay. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mana yang belum lagi bersama dengan komuniti Ebo Smart, ambil peluang ni. Sebab Cik Yu boleh kongsikan kepada anda, dalam masa 3 tahun ni, ramai yang dah awalnya mereka dah tahu dan mereka dah follow pada awal tahun. So bila mana Ebo Smart still there, kami sentiasa buat aktiviti, kita sentiasa ada di media sosial, kita aktif dan sebagainya. Dan mereka melihat, saya dah tahu dah Ebo Smart ni, dah 3 tahun dah. Tapi anda tak buat apa-apa tindakan. Cuba kita bayangkan ya Allah ruginya dalam masa 3 tahun tu kalau aku bermula dululah, tak kira lah package starter pun, mungkin aku dah dapat hari ni macam kawan-kawan yang lain. Jadi sebenarnya peluang ni tak datang banyak kali. Jadi ambil keputusan untuk hari ni, untuk anda bertindak. Apa saja keputusan yang anda ambil hari ni akan menentukan anda siapa anda 10 tahun akan datang. Kita bermula step by step. Jadikan benda ni satu aset untuk anda. Sebab bisnes ni kita boleh wariskan dengan baik-baik. Sistem ini kita boleh wariskan. Jadi anggap saja dengan sedikit pelaburan yang anda letak dekat sini untuk dapatkan sistem, tak kira lah 4,000 lebih ke, 1,900 ke, 600 lebih ataupun RM99, jadikan itu adalah fee yang termahal untuk mengubah hidup anda. Cik Yu doakan yang terbaik untuk diri anda. Ingat tahu satu benda, kalau kita susah, tak ada siapa nak tolong kita. Kalau beras kita habis, tak ada siapa nak tolong beli untuk kita. Kalau anak kita sakit, tak ada siapa yang nak tolong bayar bil rawatan. Semua kita yang kena buat. Jadi ada peluang, izinkan diri dalam masa 6 bulan ke setahun belajar. Follow leader-leader anda yang telah berjaya dekat sini insyaAllah. Dan dari segi untuk barisan hadapan, Cik Yu bersama dengan tim akan bantu anda. Contoh tak pandai bercakap, tak apa, kita leverage. So kami akan bantu macam malam ni kan kita buat preview, ajak je kawan-kawan masuk Zoom. Ajak je. Dalam masa sebulan kalau anda tengok dia punya jadual, Cik Yu rasa pening. Setiap minggu. Seminggu tu 3-4 kali kita buat taklimat, kita buat preview. Sebab apa? Sebab ini adalah kita punya wadah perjuangan kita yang kita nak bantu untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita dekat sini. Apa pun all the best untuk you all. Jumpa anda pada besok malam. Tapi anda kena bersama dengan kita punya community lah. Siapa yang nak join untuk kita punya kelas khas bersama dengan Tuan Founder besok malam.
Okay, so kita akan ada satu projek yang best untuk kita kongsikan. Apapun, good luck untuk anda. Jumpa anda nanti dalam group support. Kalau ada yang masih lagi kurang jelas, anda boleh refer kepada introducer anda untuk bertanya apa lagi insyaAllah. Okay, sama-sama Puan Jamia, insyaAllah ada rezeki. Okay, so itu sahaja Cik rasa untuk malam ni. Okay, yang mana baik datang daripada Ilahi, yang mana buruk datang daripada Cik Yusri. Cik minta maaf kalau terlanjur kata dan juga bahasa dari segi teknikal dan sebagainya. Apapun, Cik doakan yang terbaik untuk diri anda. Buat yang terbaik. Ingat hidup ni adalah pilihan. Do or die. Berjaya atau gagal. Okay. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya. Okay guys. Bye bye. Selamat malam semua.